Kali ni punya vlog dia macam special sikit sebab kita akan buat kabut sale. Mia baru-baru ni Mia baru je macam keluarkan baju-baju mana yang dah tak pakai, macam yang elok lagi tapi dah tak nak pakai. So terlalu banyak. Kalau nak buat online tak boleh dia, sebab terlalu banyak sangat. So kita masuk kabut sale, kita tengok macam mana. So kita akan buat vlog lah, my first ever kabut sale. Hari ni kita nak pergi beli barang-barang untuk kabut sale 2 hari nanti. Hari Ahad. Hari ni hari Jumaat. So hari Ahad kita orang akan buat kabut sale. Untuk plan ni dia sangat-sangat last minute. Semalam hari Khamis kan. So malam tadi baru je Mia book tapak kabut sale. Lepas tu hari Ahad ni kita nak terus jual. Okay, dalam ni kita nak pergi post. Ada certain baju yang Mia dah masuk dalam IG story. So yang mana yang beli tu kita nak post lah hari ni. Semalam diorang dah payment, hari ni kita post. Kita memang buat kerja cepat-cepat. Sebab kita tahu orang tak suka menunggu. Tak tahulah certain orang kan. Macam Mia memang tak suka menunggu. Mia tak suka orang post barang lambat-lambat. So begitulah saya kepada customer saya. Macam tu. So kita nak post kejap lagi. And then kita nak beli juga barang-barang untuk kabut sale 2 hari lusa. Okay. So sekarang ni baru start hujan. Kita nak pergi Shah Alam. Kita nak pick up hanger. Kita boleh hanger. Hanger ni penting. Hanger ni penting. Sebab kita nak gantung-gantung baju nanti kan. Guys, kita dah settle ambil hanger. Banyak gila. So kita dah settle ambil hanger. Lepas ni kita nak pergi print. Dan juga kita nak pergi cari barang-barang lain pula. So hanger dah secure. Baru settle satu barang, dah pergi kedai kuih. Abah dia nak pergi tengok kuih macam-macam kat sini ada. Tu pun ada. Ni cara manis. Tengok. Ramai hari ni ramai. Kat sini ada dadis sedut. Dah nak habis lah. Tiba-tiba aku promote kedai ni. Ni apa ni? Ni ada kita beli cara berlauk. Inilah yang abang nak sebenarnya. Hari-hari buka. Hari-hari buka. Kita bagi tahu kuih-kuih je. Ni ada pig. Ada roti. Lepas tu sini ada cookies. Ada ni apa ni? Oh, brownies. Oh. Nak sushi? Dia buka setiap hari. So kalau korang nak beli macam banyak-banyak kuih, korang pergi sini. Korang beli, siapa yang minat cara berlauk, cara manis, korang beli dekat sini. InsyaAllah sedap. Oh, abang dah pernah beli. So kalau beli lagi sekali, maksudnya sedap. Jadi korang boleh pergi dekat kedai kuih. Ini kali ketiga lah kita beli kat sini. Kedai ketiga. Kedai ketiga. Kali ketiga dah beli. Ni. Itu nak bagi kat Acik tu. Okay, kita dah settle print. Pak sale ni, sale. Siap ada baju yang harga RM5 pun ada juga. Okay, so sekarang ni kita nak pergi Mr. DIY. Kita nak beli, nak cari barang apa yang patut. Kita dah sampai Mr. DIY. Mr. DIY ni besar. InsyaAllah ada semuanya. Kita nak cari tape juga. Sebab ada certain baju yang kita kena tape. Lepas tu kita ada juga ni penanda harga ni. Kita nak yang mana? Ni okey kot. Macam ni. Ke better this one. Tapi macam besar sangat kan. Besar sangat ke? Kalau tengok kan. Ke this one. Dapat kita ambil dulu. Kita suruh mama pilih. Mama jumpa. Oh, ni lah yang kecil guys. Tadi Mia ambil yang kebal. Tak ada. Ada 2 tadi tu je. Ni yang S ni. Sebab kita ada bag juga. So macam nak gantung bag.
70 ke tu? 70. Ni nak beli ke tak ni? Yang S ni. Untuk gantung beg tu. Okay, so kita beli-beli ni. Guna jelas sepit ni. Kita dah settle. Malam ni kita akan ambil rail pula. So, tadi kita dah pergi beli hanger. Kita dah pergi beli ni. Barang-barang kita dah print. So malam ni tinggal nak ambil rail je. Lepas tu kita dah settle. Kita dah boleh prepare untuk hari Ahad tu. Kita dah settle. So kita balik. Malam ni pula kita pergi ambil rail lepas isyak. Tu jauh sikit kat PJ. So begitulah. Main tau dia ni. Nak singgah kedai kucing pula. Nak pergi mana? Oh, kedai jahit. Ada burung lah. Guys, sekarang ni pukul 9 malam. Kita nak pergi ambil rail. Tapi korang tengoklah keadaan rumah ni macam mana ya. Begitu banyak baju kita pilih-pilih. Okay, kita dah pilih baju-baju. Sini ada lagi. Kat sini ada. Sini ada dress. Sini ada jubah. Sini ada baju raya. So memang banyak. Okay. Semoga perjalanan saya first time nak join kabut sale ni dipermudahkan, berjalan dengan lancar. Okay. Dah ada ni. Tadi saya lupa nak beli plastik. Sebab dekat rumah ni ada plastik. Macam plastik yang memang before this kita dah pernah beli and simpan tak pakai. Sekarang kita nak pergi PJ. So jom kita nak pergi ambil rail. Mama? Apa? Kita dah settle ambil rail. Kita sudah settle ambil rail. So balik ni kita boleh start oleh harga. Lepas tu dia stop. Sekarang ni rasa macam kita nak set up, nak tengok dulu macam mana. Dah naik dah. Kita ada lagi beberapa baju. So ni nak try susun dulu nak letak kat mana, Oh, I kena ada cermin lah. Baju polka dot baju polka dot. Ni pakai sekali je pergi Vietnam hari tu. Sini. Ada turtleneck. Cantik oh. Lotus. Uniqlo. This one. Uniqlo. Ada orang beli, so kita nak lipat, kita nak packing untuk post esok. Yang ni pun ada orang beli, this one pun sama, so jom kita packing. Kita dah siap mengemas, kita nak letak dekat standby kat sana dulu, kat depan ni. Oh, ini sekarang pukul 3 petang, kita nak gerak dah. Tu barang-barang kat belakang kita dah settle, dah letak semua.
semoga hari ni tak hujan. Saya sangat berharap, berdoa dah. Kita ada pekerja satu, pekerja dua lambat sikit. Pekerja kedua ni lambat. Tolak gaji. So kena beratur dulu. Ni diorang dah beratur. Tanpa perhati, tanpa kos. So ada yang kata habis tu tak ada kad, tak ada. Dah tunggu beratur baru boleh masuk dekat sana. Dekat situ. Sini kita orang tengah queue kereta. So nanti dia buka baru kita boleh masuk. By the way, kita dah sampai dekat Lotus Shah Alam. Kalau mengikut setakat ni cuaca masih okey. Semoga terus okey sampai malam. Okey. Masuk dah. Kan tengok. Barang kering ke makanan? Kering. Barang kering akan masuk pergi ke lorong yang belah sana. Belah mana? Straight ke depan. Kita dah masuk guys. Kita masuk guys. Dia baru nak record. Mangkuk ni. Mana krunya? Mana? Tu kot kru. Ni. Tu. Satu apa? Tapak sana. Satu ke dua apa? Rasa berapa tapak kot. Oh. Kita Ni barang-barang kita. So dekat ni. Bag, kita ada meja. Kita ada bakul sini banyak barang. Tadi je lah. Aduh, semoga laris jualan kita. Amin. Amin dah. Semoga tak hujan. Amin. Semua kat situ. Kita punya ni pekerja-pekerja saya. Tengah set up. Bawah ni ada lagi bag. Lepas ni prop punya lah. Yang ni macam plastik ke apa ke. Sini dah adalah orang datang, peniaga-peniaga datang, set up semua. Okay, ni depan kita orang. Depan kita orang ni tak tahulah, takut tiba makanan ke apa kan. Dah tak pasal-pasal. Kita orang sini, makanan sini dah negatif lah duit. Comel. Cantik. Sebab dalam rumah dia tak nampak sangat kan. Biar kat luar dia nampak cantik pula. Anak patung kecil-kecil, time Mia kecil dulu pun still ada lagi. So kita akan jual juga. And then ada juga ni, ada juga tudung. Tudung ni semua RM1 je nak jual. Nampak? Ambil lah nak tudung mana. Terlalu banyak tudung kat rumah ni. Ada 4 perempuan kan kat rumah. Jadi kepala tu banyak. Ada yang keras, ada kepala keras, ada kepala lembut. Semua ada. Siapa ni? Weh, terang siut. Patutlah orang kita pergi kalau kita pergi pasar tani, kita akan beli. baju ni? Tapi tu tak nak. Kalau dah sampai sini, kalau nak kena pergi. Kalau sampai sini ni kalau nak kena beli. Wow. Yuhu. Sekarang ni pukul 5.45. Kita dah jual berapa helai Long? 4 helai. Dah jual 4 helai. Alhamdulillah. Tapi itulah time ada customer, kita tak terrekod lah. Setakat ni masih Ni belum baju, ada yang beli. ni baju favourite Along. Tapi dia nak Lego. Tapi dia kata kalau tak ada orang beli, dia ambil balik. So dia kata, siapa-siapa datang tolonglah beli baju Tolonglah ni. beli baju ni.
supaya dia tak pakai semula. Ada baju kurung, ada dress, ada long dress, ada kemeja. Kali ni main seorang sebab Alung dengan Mama dia pergi tengok booth lain, kedai-kedai lain. Lepas tu dia nak tengok makanan kot. Tapi mungkin dia nak tengok baju juga. Main mentang-mentang baju dah keluar almari, dia tambah lagi. Siapa yang mencari free shopping? Tak ada free shopping. RM20 je. Kain dress. Dress. Malam kat sana ni Mia tengah buat live. Korang nampak ke? Korang tak nampak Hai guys, sekarang dah malam. Kita ada buat live. Petang tadi pun ada buat live juga. Tapi dengan kita ada pekerja baru. Tak, baju kurung. Peplum. Okay, baju kurung dengan design peplum membuatkan korang nampak lagi Hari ni ya Allah, alhamdulillah, sangat-sangat alhamdulillah. Sebab tak hujan. Ya Allah, saya sangat bersyukur. Ada baju-baju lagi. Apa? Reggae bombs kan? Boleh pakai bomb. Aku tak tahu dah cakap. Reggae bomb. Sorry lah guys, saya bukan kacik macam kalau saya suruh Tengok kelas dia. Tengok ala Boleh lah. buat kan. Boleh lah. Tengoklah muka nak orang. Lapis lah. So ni car boot sale dekat Lotte Shah Alam. Ada jual bundle. Itu bundle. gorgeous. Berapa ringgit tapi ni? Dia tak keras lah. Bag. Air anggur. Teh ais. Ni air ni Lokching. So ni kalau pergi kat kafe abang ni dia dapat free taster, kalau sedap boleh beli terus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berjaga malam tengok FIFA guys. Serius, tolong pergi beli kat kedai abang ni. Abang beli terus ada benda comel ni. So lepas dah minum sila buang dalam tong sampah. Baju baju 10 kan? Ya ke? Betul lagi ke? RM10. Betul? Betul. 30 ke ada? Nak pun boleh juga. Betul kan? Kamu jual-jual ayah. Boleh tambah lagi tu plastik masa kosong. Boleh tambah lagi. Tiba-tiba kan? Betul kan? Terima kasih. Saya Saya jual. saya pula mana tahu ada rezeki saya dapat pergi haji seronoknya. Rayuan dulu dengan buat asal-asal, lepas tu upgrade lah ke PJH. Rayuan sebab dekat dalam ni. Dekat dalam. Berapa?